pengajaran di sini jangan mengayat perempuan masa dia nak terkencing, mesti takkan dapat lah. Kejadian yang berlaku pada petang tadi, sewaktu saya pergi ke sebuah stesen minyak untuk pergi ke tandas. Selepas saya keluar daripada tandas stesen minyak tu, dia ternampak seorang gadis yang cerita seolah-olah seperti pelakon Bollywood Hema Malini ya. Dia seorang Melayu, Melayu. Kalau artis yang cantik macam dia, itu kurang Sofia Barakah. Sofia Barakah. Dia punya potongan cantik, dia punya meletup tu macam tu lah. Kemudian dia pun pergi ke tandas wanita. Dia pergi ke tandas wanita. Tandas wanita telah pun rosak, sedang diperbaiki. Kemudian dia pun masuk, dia tengok ke tandas lelaki, dia nak masuk dalam, dia buka. Mungkin dia tak tahan sangat kot sampai dia nak masuk ke tandas lelaki. Kemudian dia masuk, dia tengok mungkin ada orang dalam tandas tu, ada orang tu, dia keluar balik. Kemudian saya pun tegur dia lah, boleh je masuk tandas lelaki tu, lepas tu kunci lah daripada dalam. Lepas tu dia cakap, dia pergi tengok cik, rumah ada lelaki dalam tu. Memang ada lelaki. So dia tunggu lah, dia mesti tunggu ni lelaki tu keluar baru dia masuk, sebab memang tak tahan sangat lah kan. Itulah kesimpulannya. Jadi bukan nak mengayat awet tu, sebab saja je. Pengajaran di sini, kalau nak mengayat awet, jangan ayat masa dia tengah nak terkencing. Mungkin dia tak tahan lah. Itulah pengajaran di sini. Kalau nak ayat awet, ayat lah, try lah awet. Bukan try lah, bukan nak mengayat. Sebenarnya mungkin yang cantik-cantik ni mesti dah ada yang punya. So saya pun tak ada niat pun nak mengayat pun. Saya cuma macam kesian lah, sebab dia toilet perempuan rosak. Lepas tu dia nak pergi toilet lelaki. Saya pun beritahu lah, kalau nak masuk toilet lelaki tu kunci ada dalam. Bukan saya nak masuk. Jadi untuk keselamatan kan, jelas ya. Pengajaran di sini jangan mengayat perempuan masa dia nak terkencing, mesti takkan dapat lah. Itulah saja. Kalau saya pun nak kencing, kalau jumpa awet, memang saya pun tak payah lah, kurang macam tu lah. So itu saja untuk kali ni.